Okey, alhamdulillah 16 September 2011 sepeda dengan Hari Malaysia. So kami berdua dah disatukan menjadi suami isteri. Tak terkata sebenarnya, macam mimpi juga sebenarnya, macam betul ke ni? Apa yang aku buat ni? Kan macam berlakon pula. Benda yang paling besar sekali dalam hidup saya. So saya Dato' Nur Fazlin Zakaria ialah isteri saya. Kami jumpa dalam sekejap, tunang 6 bulan macam yang dijanji, 6 bulan. Macam saat yang saya macam paling nervous hidup saya iaitu yang akad nikah lah, di mana ialah berdepan dengan tu apa yang juru nikah tu. Bukan lakonan. Bukan lakonan, ada satu lagi. Mula selamat Hari Raya, selamat Hari Malaysia. Selamat Nanti Baru untuk kami. Dan rasa tak dibiar saja. Setiap yang berlaku ada kebaikannya. Harus pejam mata dan cuba apa saja. Banyak persoalan yang berada di minda. Banyak tanda tanya dan juga kata kejar. Otak kata jangan, hati pula kata ya. Hidup tak menentu, adakah ini cinta? Banyak soalan, banyak juga jawabannya. Kata hati dan rasa tak dibiar saja. Setiap yang berlaku ada kebaikannya. Harus pejam mata dan cuba apa saja. Apabila kau katakan kau suka aku, ku terdiam terkeru tak tahu mana nak tuju. Oh oh oh, itulah cinta yang satu. Tadi mukamu. Terima kasih kerana cinta saya saat ini, dan saya akan jaga awak dan cinta awak selama-lamanya. Salam cintangan. Okey, itu daripada kami. Assalamualaikum. Okay, saya happy jadi isteri dia hari ni, hari pertama. Jom kami nak balik dah. Di mana kita akan balik. Bye. Bye.